Datin Seri Umi Aida beri ulasan tentang perjuangan aktivis Sumut Flotilla menghantar bantuan ke Gaza. Mereka bukan suka-suka buat live atau buat konten, tapi nak tunjuk kepada satu dunia bahawa apa yang mereka lalui itu bukannya mudah. Datin Seri Umi Aida tegur perangai netizen yang suka mengecam perjuangan aktivis ke sana. Kalau tak boleh buat baik, berdiam saja. Mereka tunjuk live tu untuk tunjuk dekat mata dunia, sampaikan apa yang mereka lalui bukan mudah. Bukan mereka nak belalala, nak buat konten, nak live tu konten. No. Dan saya tahu akhlak mereka. Orang tak di tempat tu, jangan hentam. Kalau bukan diorang pergi, apa akan jadi? Di mana nilai kemanusiaan yang semakin tidur, lama-lama terus hapus. That's what you want. Kalau tak ada misi ni untuk nak bangunkan satu dunia, bukan Malaysia je, seluruh dunia, untuk melihatkan nilai kemanusiaan tu masih ada dekat dunia ni. Dan mereka pergi bangunkan nilai kemanusiaan itu. Dan itu yang satu dunia bangun kemanusiaan mereka. Cuba nampak itu. Jangan condemn senang-senang. Saya tak pergi jauh punya maksud dalam apa perjuangan mereka. Sebab itulah, jadikan mata kita mata lebah. Pandang semua yang manis-manis. Jangan jadi mata lalat. Yang manis kau nampak tetap bangkai. Nah, itu masalahnya.